Tunang nak ikat sampai bila 100 ton tunang. Kahwin dah. Dia dah buat loan bank macam 9 tahun loan bank. Ikat duk lama-lama buat apa? Kahwin dengan orang bank ke apa? Bulan sebulan ni lah. Aduh. Dia tunang 2 orang masalah dia. Orang apa ni? Kurang apa ni? Hai, apa ni betul? Hai, awak tak bagi Dah tahu. silap cakap. Terlepas cakap. Ingat kan dia memang dalam WhatsApp tu lah. Tak boleh silap cakap. Tidak cakap. Dejel. Benda tu betul cuma silap cakap lah. Dia pukul keliling. Punca kalau ada celik taklah yang mana ni faham. Hai, pada ketak-ketak pun 2 kali lah. Elok mati mata juling ni. Celik hamba 2026. Ladi abang ni. Celik sekarang 2026 hamba. Kami nak buat acara potong kek kedai dia. Hamba tak ada lesen lah. Hamba tak ada lesen. Hai. Dia takut. Saya tak ada kena-mengena dah. Dia takut kena saman. Zaman. No lah. Saman macam apa? Dia takut lah tu. Dalam nak saman sebab apa? Tanya. Jawab lah. Jawab lawan. Yang saman sebab apa? Kita tak ada takut apa pun. Kita nak perbaikan keadaan saja. Itu je. Orang kata mengukurkan ukuah. Oh, bagus. Wira S1. Aku dah faham lah masuk Wira S1 tu. Betul. Okey, Wira S1. One tu aku kau faham tak? Waktu right tu aku tak ada. One dia tak ada. Pandai lah aku rasa. Tapi tak apalah, kita jangan bincang pasal dia. Tak wani takut. Aku tak mau cakap apa dah weh. Saya gerak dulu Abadi Kita ada bos lagi tau. Abadi salah kenal Semoga Abadi Boleh. Balik yang tu jauh lagi nak pergi bagi you. dipermudahkan urusan rezeki Abadi, tidak putus petai Zam-Zam InsyaAllah. Jaga diri Abadi. Abadi, besok saya datang sana saya bagi sudah. Lagi bola. Siapa Dah yang lagi like bagi dia? Dia buah lah mesti kena ya. Habis tu siapa kena ni? Semua orang Jordan Boy kena. Putra yang nak fight dekat Beyond tu pun kena. Semua kena. Kalau Rock 10 tu boleh cakap